membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Penderitaan biasa. 29 Oktober 2025. 2 Tesalonika bab 1 ayat 1 hingga 12. Daripada Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kasih kurnia dan kesejahteraan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah keranamu, saudara-saudaraku. Ini memang sepatutnya, kerana imanmu bertambah teguh dan kamu semakin kasih mengasihi. Dengan demikian kami berbangga denganmu di antara jemaah Allah kerana kesabaran dan imanmu menanggung segala penganiayaan serta kesengsaraan. Oleh itu, kami sentiasa berdoa untukmu supaya Allah kita menganggapmu layak dipanggil dan supaya Dia memenuhi segala hasratmu berbuat baik untuknya serta menyempurnakan segala usaha imanmu dengan kuasa-Nya. Dengan demikian, nama Yesus, Tuhan kita, akan kamu muliakan dan kamu akan dimuliakan oleh-Nya dengan kasih kurnia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu perkara yang mengejutkan saya apabila membaca surat-surat Paulus ialah cara beliau berbicara mengenai penderitaan. Dalam petikan hari ini, beliau memuji jemaat di Tesalonika kerana mereka bertumbuh dalam iman dan kasih serta tetap teguh walaupun dalam penderitaan. Nampaknya, Paulus menganggap penderitaan sebagai keadaan yang biasa bagi sesebuah gereja. Saya berasa begitu juga. Kita bukan dari dunia ini, seperti Yesus doakan untuk kita semua pada malam sebelum kematiannya. Setelah kusampaikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka kerana mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Aku tidak memohon-Mu untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku memohon semoga Engkau melindungi mereka daripada si durjana. Jadi, Yesus juga menjangka kita akan menderita. Jika kita miliknya dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, sudah tentu kita tidak akan sesuai dengan dunia yang gelap ini dan telah binasa. Kita akan melawan aliran arus dunia seperti dalam berkata benar, mengasihi orang miskin, malah menunjukkan belas kasihan kepada musuh kita. Ini telah dilakukan oleh Yesus dan masih dilakukannya. Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan musuh-musuhnya daripada kuasa kejahatan dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang dikasihi. Setelah Yesus bangkit semula dari kematian dan tinggal di dalam kita, kita turut melalui jalan yang sama seperti Dia. Tidak ramai orang yang mengagumi cara hidup demikian dan lebih ramai lagi akan merasa terancam. Penderitaan berlaku dalam pelbagai bentuk, daripada yang paling berat seperti dipenjarakan dan kematian kepada diperolokkan orang. Mereka yang tinggal di tempat di mana terdapat undang-undang yang zalim mungkin melalui penderitaan dalam membayar denda atau dipenjarakan. Kristus perintahkan kita supaya mengasihi sesama. Jadi, kita akan menanggung akibatnya apabila menunjukkan kasih yang dianggap menyalahi undang-undang. Perlakuan begini tidak menyenangkan dan tidak disukai oleh sesiapa. Akan tetapi, Yesus memberi janji ini, diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, mengingkiri kamu, menghina kamu dan menjahatkan namamu kerana Anak Manusia. Bersukarialah apabila perkara itu berlaku dan melompatlah kegembiraan, kerana besar ganjaranmu di syurga kelak. Kita berdoa, Tuhan, saya tidak mahu menderita. Tetapi jika penderitaan datang, bantulah saya menanggungnya demi kemuliaan-Mu. Amin.